ada something kat depan. Korang dengar tak orang jalan malam-malam? Ada orang baring di sebelah dia and dia tak dapat bergerak. Hi, welcome back to another session with Stories with Belle. So, untuk podcast episod minggu ini, banyak yang request bila nak buat kisah seram, So, today, I akan kongsikan kisah seram yang saya dah kumpul 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Sebab last week, saya dekat Vietnam. So, saya tak ada masa nak buat podcast. Saya tak ada masa nak edit video. So, basically, saya just kumpul-kumpul dulu cerita daripada orang. Kisah-kisah seram daripada orang. Dan juga kisah seram daripada pihak saya sendiri. Hasil dia tak banyak pun dikumpul sebenarnya. So, anyway, walaupun tak banyak, tapi cerita yang akan saya kongsikan ini memang agak seram. Sejuk. Okay. So, tanpa kita melengahkan masa. But before that, jangan lupa subscribe. Tekan button subscribe. Pergi tengok video-video podcast Stories with Belle saya yang sebelum-sebelum ni. Okay? Subscribe, like, comment and share. Cerita yang pertama bertajuk Kisah Seram Faculty. Hi akak. So this is a story of me and my friend. So disclaimer, saya memang tak pernah nampak and memang tak ada the ability to see ghosts. But it is the opposite for my friend. And another thing is, my friend ni jenis kalau dia takut, dia terus jadi bisu, tak dapat keluar suara. Risaulah juga jenis macam dia ni. Orang dalam bahaya lah kena menjerit, dia pula tak dapat. Kesianlah juga. Okay. So ceritanya, time kami di college and kami dua bukan jenis tidur awal. Saya biasa malam-malam tengok movie or main game. My friend pula scroll TikTok, IG, tapi kat bilik sendirilah. Bilik dia dekat tingkap paling tinggi kat level 3, saya pula dekat level 1 je. And saya jenis pintu bilik tu, selagi belum tidur, memang tak ditutup sebab member selalu keluar masuk. Datangnya malam ni tadi, dah pukul 1 macam tu, my friend tu datang my bilik, katanya nak keluar night walk, jalan-jalan. Saya pula memang on je keluar lah, tadi pusing-pusing, uni, faculty, sana apa semua. Dia tengah stres, so dia tengah meluah lah kan, saya pun mendengar je. Datang at this one lorong, dia macam kiri kanan faculty, dia terdiam. Tengah-tengah tu dia bercerita, dia terdiam dan dia jalan makin slow. At one point, dia tarik saya suruh berhenti. Saya tanyalah kenapa. Dia pula dengan suara dia yang tak nak keluar tu kata, ada something kat depan. Saya tak nampak apa-apa, tapi tipulah, tak takut kan. Masalahnya, member dah menggigil. Kalau saya pun takut, susahlah. So, saya suggest kita pusing balik. Dan dia okey je lah. Pusing jalan tak sampai 30 saat, dia genggam baju saya, kata ada juga kat situ. So nak tak nak, saya suruh dia tutup mata je. Nanti saya tolong lead sebab saya tak nampak apa-apa kan. Dia pun okey je, tapi berjalan slow. Masalahnya, saya pun tak tahu benda tu kat mana. And at one point, bulu roma saya pun beremang padahal tadi tak ada pula. Saya pun, kat sini ke? Dan jalan je lah. Sampailah dah nak dekat college, baru saya suruh dia buka mata. Cek ada lagi ke? Lepas tu dia kata tak ada. Kami pun jalan without tengok belakang. Sebab terlalu takut, my friend terus lepak at my room sampai pagi esok baru dia balik. Then the next day, kami lepak makan dekat cafe dan one of my friend yang sama makan with us tanya kita orang 3 pergi mana semalam. Nah, saya tanyalah, 3 siapa? Dia kata tak tahu.
dia ingat dia tengok saya and ada lagi 2 orang. Seorang tu macam my friend. Seorang tak tahu siapa dekat belakang ikut dari hujung jalan sampai naik ke college. Nak menangislah juga dia ikut 2 hal kepala hantu tu. Tapi that's all lah. Kami 2 sihat walafiat je sekarang. OMG. Like, why the hell are you walking in the middle of the night dekat campus? Not in the middle of the night. In the middle of early morning, pukul 1 pagi. Why the hell did you do that? Kan dah mendapat dah kisah seram. Anyway, nasib you guys okay je, tak ada masalah. Let's move on to the next story. Actually, bulu roma saya meremang sambil baca cerita ni. Okay, cerita yang kedua. Penjaga rumah sewa. Aku duduk rumah sewa lama. Rumah murah. Kawasan sunyi sikit tapi aku okey sebab penat kerja. Rumah tu actually aman. Tak ada bunyi, tak ada bau, tak ada gangguan. Sampailah aku ada seorang roommate yang baru masuk. First week, dia pindah, dia selalu komplain. Dia kata, korang dengar tak orang jalan malam-malam? So kami yang lain ni geleng je kepala, cakap tak ada. Hari yang ketiga, dia kata air paip bilik mandi dia selalu terbuka sendiri. Dan kami pun think positif sebab tu adalah rumah lama. Mungkin pressure air kot. And then hari yang seterusnya, dia tanya lagi kami. Korang ada tak berdiri depan pintu bilik aku semalam? Dan dari situ, kita orang semua freeze, terdiam. Sebab semalam tak ada orang pun dekat rumah kecuali dia seorang. Dan bila aku dengar kisah dia, malam tu aku terus terjaga sebab dengar dia menangis. Bukan menangis yang biasa-biasa, bukan menangis yang kuat-kuat, tangisan yang perlahan je. Tapi macam orang tengah tahan suara menangis. Then next day, dia terus packing nak pindah rumah dan dia cakap macam ni dekat aku. Benda tu tak suka kat aku, tapi dia okey je dengan korang. Dan sejujurnya, selepas dia pindah, rumah tu jadi sunyi balik. Macam tak pernah ada apa-apa yang berlaku. So maksudnya dia nak kata cerita dia ni, dia masuk rumah sewa untuk urusan bekerja dan dia diganggu dekat rumah sewa tu. Dan dia seorang je yang diganggu, orang lain tak kena ganggu pun. Kita meneruskan cerita yang ketiga. Suara aku yang bukan aku. Okay, cerita dia pendek je. Ni adalah kisah kawan aku. Dia kerja shift malam, balik pukul 3 ke 4 pagi. Satu malam dia balik, rumah tengah sunyi sebab kebetulan semua roommate dah balik kampung raya. Selepas dia mandi, dia macam dengar seorang orang panggil nama dia dari dapur. And surprisingly, suara tu adalah suara dia sendiri. At first, dia ingat dia cuma berhalusinasi je kot. Sebab baru balik dari kerja, awal pagi pula tu, so dia penat. So dia tak layan sangat and dia terus baring and tidur. Tapi lepas dia baring tu, dia terdengar bisikan suara. Bangun. Nada yang sama, intonasi yang sama dengan yang panggil nama dia dari dapur tadi. Lepas tu, dia pun buka je mata. Tapi dia memang tak nampak apa-apa langsung di hadapan dia. Tetapi, dia boleh rasa seolah-olah ada orang baring di sebelah dia and dia tak dapat bergerak di katil itu. Itu sahaja cerita daripada cerita ketiga ni. Dia cerita yang simple tapi quite scary. Maksudnya benda tu menjelma sebagai diri dia. That is quite scary kalau benda tu boleh menjelma sebagai diri kau sendiri.
That's all cerita seram yang saya dah kumpul selama 2 minggu. Guys, please, again, please share your stories. Tak kisahlah cerita kau patah hati, cerita kau break, cerita kau masuk hospital, cerita family kau masuk hospital, cerita seram, cerita kau berpuasa, cerita kau whatever it is yang kau rasa benda tu menarik untuk dikongsikan dengan orang luar, ataupun cerita lucu-lucu, cerita kau berak pas luar ke, or whatever it is, just share je. Korang pergi dekat description box. Dekat situ ada link Google Form tu, korang share cerita korang, okay? Faham tak? Kalau korang tak share cerita korang pada hari ini, cik-cik bawah kata korang kot ada yang menunggu. So, anyway, itu cerita orang. Sebenarnya saya pun ada satu kisah daripada pihak saya sendiri. Dan again, cerita ini bukan cerita tentang saya, tetapi cerita tentang ahli keluarga saya. Okay. Cerita ini adalah sebenarnya daripada kisah datuk saya dan juga datuk saudara saya. Waktu tu dekat kampung, bukan kampung kita orang lah, kampung sebelah, dia orang macam ada buat majlis perkahwinan. Tetapi orang tu adalah kira macam keluarga jauh kita orang lah. Tapi saya tak ada, saya tak join, okay? Orang tua je yang join majlis perkahwinan tu. So datuk saya ni, dia pergi ke kampung sebelah guna van sapu yang family tu dah sediakan untuk orang-orang kampung. Meanwhile, datuk saudara saya, dia naik motor. Okay, so skip terdepan bila majlis dah habis. Kira macam dah tengah malam lah, orang dah start balik apa semua. Datuk saya plan nak tumpang motosikal datuk saudara saya tadi. So datuk saudara saya cakap, okay boleh je sebab kan dia datang seorang-seorang. Then bila datuk saya dah standby pakai helmet, dia dah standby nak naik motor kan. Tapi datuk saudara sini tiba-tiba pergi macam tu je. Faham tak? Macam imagine saya adalah datuk saya dah ready dah nak bonceng belakang tu. Tapi datuk saudara saya ni tadi, dia dah pergi. So datuk saya ni tak sempat nak tumpang motor tu. Padahal tadi datuk saudara saya sendiri cakap, okay, kau tumpang aku. Macam tu. Dan datuk saya pun heran. Kenapa dia ni? Saya belum naik lagi, dia dah jalan. Something like that. So datuk saya ni pun terpaksa balik guna van yang dia datang tadi. Kiranya macam tu lah. So, cerita dia, apa yang terjadi sebenarnya dan kenapa tiba-tiba datuk saudara saya terus caw. Okay, ini POV datuk saudara saya. Dia kata, masa dia tengah tunggu datuk saya ready untuk pasang helmet apa semua, dia cakap, dia boleh rasa datuk saya dah naik dah atas motor tu. Dia dah nampak dah datuk saya naik dekat belakang dia dan dia boleh rasa motosikal tu berat. Maksudnya kan orang yang bawa motor, dia boleh tahu motosikal dia ringan ataupun berat. Either motosikal dia ada orang kat belakang ataupun tak ada. Faham tak? So time tu dia rasa motosikal tu berat. So dia assume datuk saya dah tumpang dia lah. Jadi dia pun jalan je. Jalan macam biasa. Until dia lalu satu kawasan ni. Tak tahulah kawasan apa. Tiba-tiba dia rasa motosikal dia ringan. Ringan macam orang dah tak ada dekat belakang. Tapi dia tak kisah sangat pun time tu. Sebab dia rasa macam, oh maybe terpapa kot. Maybe motosikal tu ada problem ke something ke kan. Tapi dia kata, sepanjang perjalanan nak balik tu, dia memang bercakap tau. Dia memang bercakap dengan datuk saya. Dan dia boleh rasa datuk saya ni bercakap dengan dia balik. Faham tak? Kira macam kan tengah bonceng kan. Dia cakap, you know like orang-orang tua bercakap tengah. Dan dia kata dia rasa macam datuk saya yang kat belakang tu respon dia. Dan dia sendiri pun boleh nampak dari macam tepi-tepi mata ni. Dia kata dia boleh nampak itu adalah datuk saya. So dia tak rasa apa-apa lah time tu. Dia memang tak ada rasa apa-apa. Sampailah dah sampai kampung kita orang sendiri.
dah sampai ke rumah datuk saya, kan dia nak hantar datuk saya tadi. Dia dah sampai rumah tau. Dia cakap di sini, okay, dah sampai kita. Turunlah dari motor ni. Dia cakap macam tu. Bila dia toleh belakang, datuk saya dah tak ada pun. Dan tak ada orang pun yang turun dari motosikal tu. Dan dari situ, dia terkejut. Sepanjang perjalanan tu, datuk saya dekat mana? Dan dia bercakap dengan siapa? Dan siapa yang dia tengok? Faham tak? And the fact that dia dah sampai rumah datuk saya, baru dia perasan yang datuk saya tak ada dekat belakang. Itu POV datuk saudara saya. Dan bila dia dah sampai rumah, dari situ dia dah syak. Something is wrong. Dan dia terus balik rumah dia sendiri. Dia tak cakap apa-apa. The next day tu, dia terus demam. And dia demam seminggu macam tu. Itu POV kisah datuk saudara saya. Meanwhile, POV datuk saya. Dari segi POV datuk saya ni tak adalah seram sangat. Dia just more to hairan. Dia tengah pasang helmet. Betul tak? Kan aku cakap tadi dia tengah pasang helmet. Dia baru pasang helmet. Tiba-tiba dia nampak datuk saudara saya dah pergi jalan. Tinggalkan dia. So dia pun heran. Kenapa? Tadi cakap aku boleh tumpang. Kenapa dah pergi dulu macam tu? Sedangkan helmet dia tu tadi memang dah dekat kepala datuk saya. So datuk sini pun tak jadi tumpang motosikal. Dia tumpang je lah van yang dia guna. Yang dia datang dekat kampung tu tadi. Then the next day, dia tanya datuk saudara saya. Apa cerita semalam? Kan aku cakap aku tumpang kau. Kenapa kau tinggalkan aku? Something like that lah dengan punya perbualan. Then datuk saudara saya cerita apa yang terjadi. Rupa-rupanya, orang yang tumpang datuk saudara saya itu tadi, bukan datuk saya. Which is, orang lain. Yang nak minta tumpang lah kot rasanya. Sebab dia bagi tahu dekat datuk saya, yang time dia tengah lalu satu kawasan tu, motosikal dia dah rasa ringan dah. Mungkin benda tu cuma nak tumpang dia, minta hantar dekat kawasan tu. Tapi disebabkan time tu kan dia macam, dia tak rasa apa-apa, so dia tak tahu. Sampailah dia dapat tahu yang orang belakang itu bukan datuk saya. That's all untuk kisah seram pada malam ini. Cukup seram ke belum cukup ceram? Ceram ke tak ceram? Tak ceram sangat pun bagi saya. Masih okey-okey. Masih level okey-okey. So kalau korang ada kisah yang lebih seram daripada kisah saya, ataupun kisah yang lebih seram daripada kisah-kisah seram yang saya dah ceritakan tadi, share dekat Google Form Stories with Belle supaya kita boleh merungkai lebih banyak lagi kisah-kisah seram, kisah-kisah yang menarik yang saya boleh cerita dekat korang semua. So that's all from me. Thank you for watching Stories with Belle. Stay tuned for the next episode.